Tu je. Itu preview je. Kami tu dia. Tak nampak tu view. Okay, sekejap edit lah. Hai, apa khabar semua? Minggu ini My TV3 berkumpul lagi lah. Okay, mungkin lain sikit. Saya bukan nak bawa anda semua pergi jalan ke mana ke. Tapi apa yang menariknya dengan siaran My TV3 untuk minggu ini, kita nak kenal dengan members-members kita sebab satu hobi mereka ni pun yang agak pelik juga lah. Nak kata mesti dia orang ni selalu jumpa dekat Australia, dia tak juga. Tapi spesies dia pun lebih kurang dekat sama lah. Tapi apa yang terbaiknya, mereka ni lain daripada lain. Kami nama pun nampak juga. Tapi sebelum kita nak cerita tentang kita punya My members kita, seperti biasa My TV3 akan bagi hadiah yang menarik-menarik kepada semua members yang paling cepat, yang paling pantas, yang paling tepat sekali untuk jawapan kita minggu lepas. Ini dia pemenang yang bertuah minggu ini di My TV3. I've got the best thing in the world. Biai, usaha nak speaking. What is your name? Matematik. Nak panggil skor sekali. Matematik lah. 96. Sebab dia pening. Kalau tak suka, suka lah. Best kalau belajar. Pemenang yang bertuah jatuh kepada Nur Syaridah Surya Muhammad Sarmizi dari Ipoh, Perak. Tahniah diucapkan. Dan beliau berjaya membawa pulang hadiah dari Christchurch and Canterbury Tourism. Tahniah diucapkan. Tahniah kepada pemenang kita, memang terbaik. Sebab apa, diorang mendengar arahan dengan baik. Jangan hantar di email, tetapi hantarlah di email kita mytv3.com. Terbaik. Itu hadiah untuk anda semua. Kalau jauh-jauh jangan risau, kita akan post kepada anda. Baik, pada cerita tadi My members kita minggu ini, kita nak diorang memang suka lompat-lompat babe. Tapi dua ni memang punya stamina lain dari lain. Kalau orang biasa buat, saya sendiri pernah cuba, tak sampai seminit pun tak sudah luar. Tapi untuk nak berdiri macam dia ni saja, macam baby baru belajar berjalan dia. Cakap pun tak ada kerja, tengok baru kena lah. Tengok sikit apa cerita My members kita minggu ini di My TV3. Terbaru yang mendapat perhatian di Malaysia, apalagi kalau bukan jumping stick atau lebih dikenali sebagai skyrunner. Jadi jom kita tanya, dah berapa lama agaknya members kita ni terlibat dalam sukan? Saya start main skyrunner ni awal bulan 1 hari tu sampai sekarang lah. Dah lebih kurang setahun dah saya berkecimpung dalam sukan arena skyrunner ni. Saya sebenarnya ada mula-mula cuba-cuba main, tapi start serius akhir tahun lepas, 2012, setelah saya beli skyrunner ni. Okey, lepas tu saya mula main sedikit demi sedikit lah. Jadi, boleh tak cerita sikit pengalaman kali pertama ketika bermain skyrunner ni? First lompat macam takut juga sebab pandang bawah dan takut nak jatuh. So, pernah jatuh juga lah. Terus saya jalan, saya kena hold lah. Something pegang. Saya jalan pelan-pelan. Memang nak angkat satu kaki ni memang susah. Berat ni sebelah 3.5. Sebelah. Dua je dah 7 kilo kan. Wow, 7 kilogram memang berat. Tapi memang kagumlah dengan diorang. Budak-budak kecil pun boleh main skyrunner ni. Tengok, orang tak percaya. Hebat kan? Jadi, apa agaknya skill-skill yang ada dalam skyrunner ni ya? Skill-skill yang tertentu yang saya dapat buat adalah saya dapat lompat dengan tinggi. Lepas tu saya dapat buat skyrunner skill, sepak giant leap, dragon kick sikit. Lepas tu split, back grab, dan sedikit back touch. Back grab, kandang sikit, lepas tu skyrunner. Saya dah boleh buat back grab, saya dah boleh buat sepak, saya buat eagle. Tapi taklah perfect macam lelaki, tapi sekurang-kurangnya saya boleh lah melompat semua, buat skill. Ketinggian maksimum lebih kurang 6 kaki saya dah cuba capai dengan menggunakan skyrunner ni. Split, itu kegemaran saya. Flip masih dalam proses lagi lah. Jadi, kalau nak tahu, inilah antara skill-skill yang ada. Giant leap,
Kegel. ...180 stretch. Sky runner. Dragon kick. Slam down dan juga flip. So, apa agaknya yang korang rasa bila dapat melompat tinggi macam ni? Cuba cerita sikit. Guys, dia macam freedom sekali lah. Sangat seronok. Saya rasa macam bila lompat tu berada atas angin tau. Macam tak seronok macam sedap terbang macam tu kan. Wah, seronoknya. Jadi, apa agaknya lagi kelebihan yang boleh kita dapat melalui sukan Skyrunner ni? Kalau saya training dengan ni, dia akan membuatkan kaki saya ringan dalam air. So, buatkan kaki saya laju juga lah. Sebelum ni, badan saya agak besar kan, berat badan saya besar. Jadi, bila saya tahu Skyrunner ni boleh mengurangkan berat badan saya try. Saya belajar dekat rumah, saya tak ambil set besar. Saya ambil depan rumah saya je. Saya belajar lompat. Saya rasa berat badan saya makin menurun lah. Sukan ni melibatkan beban dan biasanya sukan yang melibatkan beban ni dia tak mubat, susah nak bawa. Jadi sekarang ni adalah satu sukan yang memerlukan bebanan. Jadi secara tak langsung dia meningkatkan kita punya kesihatan lah, dari segi kecerdasan kardiovaskular kita kan. Wow, memang hebat sukan ni. Selain dapat menguatkan kaki dan juga jantung. Kepada mereka yang mempunyai masalah berat badan juga, bolehlah mencuba sukan Skyrunner ni. Dapat juga lah kita bakar lemak-lemak yang dah lama tersimpan dalam badan kita ni. 10 minit sehari pun dah kira okey lah tu. Selain daripada itu, apa lagi yang unik tentang sukan ni ya? Ini adalah satu-satu sukan yang sangat unik yang mana saya dapat bermain satu sukan jenis baru yang kami panggil sebagai sukan anti-gravity, yang mana dia melawan norma daripada kita main macam biasa. Dia bukan seperti kita main rollerblade ataupun skate ataupun basikal sekalipun. Dia adalah satu sukan yang kita berada di udara. Sukan ni macam benda yang baru, so dapat memperkenalkan kepada orang yang ramai. Ya, memang sangat baru dan memang patut diperkenalkan. So, jom kita tanya sikit kepada orang yang bertanggungjawab memperkenalkan sukan Skyrunner ni di Malaysia. Terutamanya tentang Lamuning Skyrunner Team. Bila agaknya kumpulan ini ditubuhkan ya? Okey, Lamuning Business Slam Berhad ini ditubuhkan pada bulan 4 tahun lepas. Kita telah mengambil lesen sebagai pengedar sah Skyrunner di Malaysia. Pada yang berminat untuk memiliki Skyrunner ataupun mendapatkan Skyrunner ini, bolehlah melayari website kami www.lamuning.com. Di situ ada senarai Lamuning Register Smart Stokis ataupun singkatannya LRSS. Sekarang ni kita dalam masa sedang mencari lagi lah rakan-rakan yang nak menjadi stokis yang nak bergabung bersama kami mengembangkan perniagaan ini. Jadi, kepada anda semua yang berminat untuk mencuburi sukan Skyrunner ni ataupun untuk mendapatkan jumping stick ni, bolehlah menghubungi atau melayari laman web yang tertera. Tapi, sebelum tu, jom kita dengar sikit pesanan mereka ni kepada members kita yang lain. Kalau nak try sekarang ni, mesti cuba. Sebab sekarang ni ada satu sukan yang baru dan sukan ni ada berbeza dan unik. Dan memerlukan masa yang sikit untuk kita kuasai. Seseorang tu kena brave untuk try ni. Lepas tu confirm akan jatuh once or twice, tapi dia macam fun jugalah. Saya badan besar, so saya rasa perempuan-perempuan yang kat luar tu yang rasa badan dia besar dan malu nak exercise ke apa, biasalah perempuan akan rasa malu kan. Okey, cuba try sekarang ni. Dia tak payah main ruang yang besar, sikit je dah boleh kita exercise. Orang tengok pun orang akan nampak, wah, kagum. Sebab kita perempuan badan besar, kita boleh main, kita boleh lompat. Kepada semua anda semua kat luar sana, ingat, sukan Skyrunner ni adalah satu sukan yang paling seronok pernah saya main sepanjang umur hidup saya. Berbanding dengan mana-mana sukan yang lain, saya rasa sukan ni adalah satu sukan yang paling baik. Bukan saja saya dapat rasa fun dia, tapi saya dapat benefit yang mana saya tak dapat daripada sukan-sukan lain. Saya dapat melayang tinggi dengan sukan ni, saya dapat berterbangan dengan sukan ni. Dan ingat, anda semua kat luar sana, rugi kalau tak cuba semua sekali semua hidup. Cuba.
Itulah dia cerita dia tadi Skyrunner. Macam boleh tak? Nampak macam senang weh. Cuba tengok kaki mau tangkap kejut keren. Sebab dah pernah cuba ke?